singgah sebentar di pohon ara. Kehadiran tuan-puan amat disyukuri benar, menambah seri majlis kita. Okey, sebelum tu kepada para hadirin sekalian, boleh dah untuk mengambil juadah-juadah yang telah disediakan. Dipersilakan. Boleh ambil sambil-sambil kan. Mengalunkan bacaan selawat Adnani. Okey, dipersilakan Naim, sila hadir ke hadapan untuk mempersembahkan bacaan anda. Okey. Mas Naim adalah anak kepada Encik Muhammad Rasul ya. InsyaAllah dia telah menjadi wakil sekolah sebagai seorang yang berjaya dengan suaranya dan mewakilkan sekolah tahfiz, tahfiz dan kemujizatan Al-Quran dalam bidang tilawah. Dengan ini sambil-sambil tuan-puan, tetamu, menjamu selera, bolehlah kita memperdengarkan bacaan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Nasir Naim akan mempersembahkan sebuah nasyid, sebuah salawat. Salawat iaitu salawat Adnani. Salla alaika Allahu ya Adnani, ya Mustafa ya Safwat ar-Rahmani, قد ساد في المهدي على الإيمان، أعيذه بالبيت ذي الأركان، حتى أراه بالغ البنيان.
أرداني هذا الغلام الطيبا أرداني أحمده في السر والإيمان حقا على الإسلام والإيمان يا ربنا بالمصطفى العدناني اغفر ذنوبي ثم أصلح شاني اغفر ذنوبي ثم أصلح شاني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيبا أرداني هذا الغلام الطيبا أرداني Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saudara Nasril Naim atas persembahan alunan selawat menenangkan jiwa itu tadi. Barangkali mungkin beliau minum ais banyak. Serok. Seterusnya, kita ada persembahan nasyid raya daripada pelajar MTKQ gabungan pelbagai tingkatan. Majlis betul. Kumpulan nasyid yakni Hamalatul Quran. Dipersilakan. Mic ke atas. Tes mic 1, 2, 3. Okey, untuk maklumat dan perhatian, pada bahagian belakang tu untuk potluck, untuk tuan-tuan agar tidak mengganggu urus dia bahagian makanan untuk masuk di lorong ke tengah tu, agar urus dia makanan tu boleh bagi makanan dengan mudah. Ambil di bahagian luar sahaja. Sebab kita ada urus dia bahagian makanan potluck. Agar tidak memasuki ruangan tengah ya. Terima kasih tuan-tuan. Okey, boleh kumpulan nasyid untuk naik ke pentas mempersembahkan nasyid, yakni kumpulan Hamalatul Quran. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim
سلاما إلى محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الهوائج وتنال به الغائب وحسن الفواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدم كل معلوم لك. Dari suara mengisi angkasa, alun takbir mengulir. Insan tersenyum tanda gembira, al-badan mulia menjelma lagi kali ini. Di hari lebaran mulia ini, jangan pula membuat dosa. Begitulah hakikatnya hari raya, bergembira tanpa melupakannya Allah yang Esa. Indah suasana dalam senyuman, seluruh alam turun raikan, mengucapkan syukur pada Tuhan atas nikmat yang datang limpahannya. Hati mohon kemaafan, debulah dosa di tapak tangan, lupakan segala silap dan salah. Insan bersatu membina umat. Di hari lebaran mulia ini, jangan pula membuat dosa. Begitulah hakikatnya hari raya, bergembira tanpa melupakannya Allah yang Esa. Indah suasana dalam senyuman, seluruh alam turun raikan, mengucapkan syukur pada Tuhan atas nikmat yang datang limpahannya. Ikhlaskan hati mohon kemaafan, debulah
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah dan buah, tapi ia membawa semangat disiplin, keberanian dan penghormatan yang tinggi. Inilah warisan yang kita banggakan. Tanpa membuang masa lagi, majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan kumpulan silat warisan MTKQ tampil ke gelanggang persembahan. Sambil kita makan tu, malam ni kita ada Minta untuk kumpulan Kasidah persembahan. hadir ke ni MC sebentar. Kumpulan Kasidah yang mana ahli kumpulan kasidah minta hadir ke tak hadir kawasan MC. sebentar ke hadapan. Rupanya ada juga pelajar kita pandai bersilat ya. Itulah. Tak Mak. Siapa Tok Guru Pendekar dia pun tak tahulah. Katanya Tuan Haji Baharu yang mengepelai seni silat gayung. Ya. InsyaAllah kita akan tampilkan Pelajar beberapa seni yang akan diperturunkan pada Mahat Tahfiz ni. InsyaAllah tak rugi anak-anak, tuan-puan hantar sedikit sebanyak dapat mempelajari tentang ilmu seni persilatan. Sedikit sebanyak nanti bolehlah kalau ada kenduri kahwin nanti minta anak-anak ni melakukan persembahan pada kakaknya ke anak saudara, sepupu, sepapat. Okay, baik. Boleh dipersilakan. Dipersilakan pendekar-pendekar Melayu Mahat kita. Boleh sampai tuan-puan menikmati juadah. Menikmati itu di lidah tapi mata itu melihat di hadapan insya-Allah. Bang. Bang. Tak bunyi ke? Sagi macam mana? Kalau nak macam mana nak bagi bunyi tekan apa? Kita pause dulu. Okey. Nanti play ni line dia. Oh yang ni. Ni ni tak bunyi ni. Nanti play tu je. Dah tolaklah sikit, nanti play dia akan bunyi. Ada lubang ni siap ni.
Baik, subhanallah. Allahu Akbar. Segak dan penuh bertenaga persembahan silat daripada anak-anak didik MTKQ kita sebentar tadi. Setiap langkah dan gerak-geri penuh makna keindahan seni warisan bangsa. Ada pantun sikit saya nak bagi. Bunga Tanjung kembang berseri, dia petik dara hiasan di kepala. Tahniah pesilat gagah berani. Semoga warisan terus dipelihara. Syabas dan tahniah diucapkan kepada kumpulan silat MTKQ. Semoga semangat dan kecintaan terhadap seni warisan ini terus subur dalam diri pelajar kita. Berikan sekali tepukan gemuruh buat pesilat-pesilat kita. Moga menjadi semangat kepada inilah anak-anak kecil melihat seni persilatan ini ada sesuatu yang indah di mata Melayu. Baik. Minta tolong Ustaz, seorang ni YB tolong letak je. Tak apa, sekejap pelan-pelan. Ambil barang tak apa. Sayu dengar lagu ni, gendang muzik ni tadi. Abang, kenapa tu? Macam mana nak stop? Kita tak tahu ah. Kita naik share lah pula. Allah, ini yang kita risau ni. Okey, tak apa. Ibu apa? Pelajar-pelajar mohon bertenang dulu ya. Mohon bertenang Ustaz ya. Tak apa, kita tengok dulu apa yang terjadi.
Tolong tengok Ustaz Anis. Lain macam tengok gaya tu. Tak nampak macam pelajar kita. Ustaz Anis, tolong Ustaz Anis. Baik, boleh rakam. Alang-alang dah ada ni, boleh rakam. Berikan tepukan sikit Ustaz Anis kita. Berpencak, bukan selalu nak tengok Ustaz Anis kita berpencak malam ni. Baik, semua tolong beri tepukan gemuruh buat Ustaz Anis dengan ikhwan kita. Baik, sebenarnya ini adalah gimmick semata-mata dan untuk lakonan tambahan. Tiada dalam upacara tentatif acara kita malam ni. Ya, bukan senang nak tengok guru dan pelajar bersilat sekali. Ya, mohon semua agak harapnya terhiburlah. Tolong beri tepukan sekali lagi yang gemuruh buat guru Ustaz Anis dengan YB kita. Buatlah lama sikit 10 minit 15 minit. Apa cik tu dia Okey, baik. Yang kita nanti-nantikan seterusnya adalah untuk kita melihat bakat-bakat terpendam yang ada dalam pelajar-pelajar mahat kita. Ya. Bukan sekadar mahir dalam mengaji, dalam taranum, dalam azan, dalam menjadi imam, hebat dalam akademik, malah seni mempertahankan diri, seni lakonan, seni teater, dan kita mempersembahkan kumpulan sketsa, mahat tafiz dan kemukjizatan Al-Quran. Dipersilakan, berikan tepukan gemuruh sekali lagi. Majlis mempersilakan. Rasanya juadah tu ada lagi yang di belakang tu, potluck tu. Nikmati persembahan-persembahan daripada pelajar MTKQ. Bolehlah tuan-puan, anak-anak, pelajar-pelajar tengok dekat belakang potluck tu. Rasanya ada lagi makanan tu. Boleh menikmati sambil-sambil mata melihat persembahan yang diberikan. InsyaAllah. Okay, sama? Ya, sambil-sambil tu, sambil-sambil melihat sketsa ataupun lakonan tu, boleh ambil makanan-makanan yang masih ada terhidang.
Okey, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya mengumumkan bahawa tarikh raya Aidilfitri bagi seluruh Islam jatuh Jumaat 4/8/2025. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bang. Mari kita jemput sama. Mari masuk, mari masuk. Jemputlah duduk, jemput duduk. Oh, terima kasih, Cik. Jemputlah makan. Ada ketupat apa semua kalau yang macam ni makcik buat ni. Macam ni suami makcik beli. Makan. Beli makan. Sedap punya makcik. Sedap? Alhamdulillah lah. Makcik, saya nak tanya makcik. Makcik orang mana? Saya orang Penang. Orang Penang. Penang kawasan mana? Cik dulu sekolah mana? Saya dulu sekolah Anderson. Anderson? Ya. Pakcik, kat sini ada air tak pakcik? Saya tersedak lah pakcik. Saloma pergi ambil air untuk tetamu kita. Baiklah. Saya pergi ambil sekarang. Cik, nama pakcik siapa? Nama pakcik, nama saya Yaakob. Ni nama kamu siapa pula? Abu. Abu, ni nama? Nama saya Anas. Ni nama siapa pula? Nama saya Ma'eh. Mael mana? Ma'eh Hujung Kampung. Mael Hujung Kampung. Ni nama siapa pula? Nama saya Abdu. Abdu, anak siapa? Abdu anak Dudu. Anak Dudu. Ni nama siapa pula? Nama saya Husin. Husin. Ni kamu dulu sekolah mana ni? Saya dulu sekolah Badak Berendam. Badak Berendam. Area mana tu? Kedah. Kedah. Ni kamu pula sekolah mana dulu? Saya sekolah Edison. Anderson, sekali kita. Pakcik alumni. Ni kamu sekolah mana pula? Saya dulu sekolah Tan Sri. Tan Sri Ghazali Jawi Ni kamu sekolah mana pula dulu? Dulu saya sekolah SK Batu 2. Batu 2. Tak pernah dengar lagi. Ni kamu sekolah mana dulu? Saya dulu sekolah Tawai. Pakcik ni, kawan saya tersedak ni. Saloma, cepatlah sikit ambil air tu. Terima kasih makcik. Minum. Terima kasih cik. Terima kasih, Cik. Minum. Makcik manisnya macam makcik lah. Terima kasih lah. Makcik. Makcik orang mana makcik? Makcik orang gerik. Wah, patut cantik pun. Pakcik dengan makcik ni dah berapa lama dah kahwin? Baru 20 tahun. Yang pakcik umur berapa? Saya umur baru 48. Makcik, lupa nak tanyalah. Nama makcik siapa? Saloma. Ni nama siapa ni? Abu. Abu. Anak Abu Bakar? Kan? Anak Habis? Hasan. Anak Hasan. Ni? Saya ni anak Razak Lele. Razak Lele. Ha. Duduk kat kampung sebelah tu? Kat kampus sebelah. Ni pula? Saya anak Leman. Anak Leman. Jual kambing?
Oh, ni? Saya nak duduk. Nak duduk. Ha. Ayah kamu kerja kat sana kan? Bukan. Itu? Kat sini je. Oh, okey. Ha. Ni nama siapa? Nama saya Husin. Oh, Husin. Husin anak Jamal? Betul. Oh. Ni sekolah mana dulu ni? Sekolah Badak Berendam. Oh, Badak Berendam. Kat mana? Kedah. Oh, Kedah. Ni? Pakcik, Ya? kami minta diri dulu ya. Banyak boleh, rumah hari kami nak raya Sekejap, makcik nak ambil duit raya, Sat? Tak apa makcik. Susah je. Tak apalah, tak apa. Tak apa Haji. Makan dulu sebelum makcik nak ambil duit raya. Terima kasih pakcik. Pakcik, saya nak tanya pakcik. Tanya apa? Pakcik umur berapa dah? 48. 48. Isteri makcik umur berapa? Tu 38. 38. Pakcik, rumah pakcik ni lawa pakcik. Berapa ribu pakcik? Tak sampai pun 200k. Saloma, cepat sikit Saloma. Ni abang bagi duit raya kat dorang ni. Beratur-beratur. Meh berdiri boleh kata ambil duit raya. Terima kasih. Terima kasih Cik. Masa cik. Masa cik. Datang lagi ya. Abang. Ya? Saya rasa tahun ni tak sunyi lagi sebab ada budak-budak yang datang. Itulah, saya rasa pun tahun ni tak sunyi lagi. Budak-budak tu bagus lah. Sopan santun semua. Ni bau hangit pa ni. Bau hangit ni. Hangit Saya buat sangat rendang ni. tadi, saya buat rendang. Waalaikumsalam. Sak. Nak duit raya. Orang mai raya bukan mai minta duit raya. Kenyang ke gimana? Okey, masuk. Jangan masuk. Mai cepat. Duduk. Ui, basah. Ya. Maya. Cik. Cik, Maya. Selamat Raya. Weh, mu tengok apa weh? Panah. Duduk dulu pakcik nak pergi ambil makanan sekejap. Sedap lah pakcik. Kalau tak sedap tak payah pakcik. Susah lah. Rasa dulu. Bini pakcik dulu kerja chef kapal Titanic tu. Baca. Kau tak tahu. Dah pakcik ambil pak. Tak usah. Aduh, aku tak buat handset Tak apa, kita share-share apa. Weh, Sah, awet aku kau. Awet ke member? Jangan. Weh, sini. Sah. Sini. Duduk. Jangan aku beritahu Duduk. awet. Aduh, nak kena bagi tahu apa. Sayang, jap tu sayang. Nak pergi jumpa kawan jap. Apa Raya ngawet. Ya. Sak. Apa cik tengok rumah ni? Dah lah buruk. Tu lah buruk ah. Tengok buruk. Buruk Orang buruk oh. Tengok dinding kayu. Atas ni pelepah daun mana ambil. Macam rumah hantu. Tak serong tu. Tak ada badan. Tak serong. Duit tak ada. Kuih raya tak ada atas meja. Duit raya tu atas dapat RM1. Tu lah. Saya silap tak dapat. Takut tak dapat. Duit siling ah. Weh, tadi sebelum kita mari kan,
Aku je teringat nak buat tram velocity tu. Macam mana? Ada yang ni tu. Sekejap. Tapi tengok rumah ni macam tak kena. Biar buat lah. Buat. Biar ni, kita buat TikTok ramai sikit bagi duit kat dia. Boleh naik follower aku kali. Tak apa bagi lah. Buat je. Bagi viral sikit rumah buruk. Sebab ada muka aku, sebab tu dah naik follower lah. Mikir ingat step tak? Ingat. Alah, easy lah. Air ni. Main set lah, kamera lawa sikit. Okay lah. Baik, Rika. Okay. Cin. Ready lah? Satu, Ready. 2, 3. Semak. Weh, semak ah. Tengok sikit. Lawa dah. Wih, lawa. Cuma tu lah, background buruk lah. Yang baju hitam tu macam semak ah. Tak semak song. Background buruk ni, tak apa. Apa? Biar dapat duit banyak sikit. Bagi viral sikit rumah buruk ni. Rumah buruk ni. Tak apa, muka kau dah. Jangan risau. Mana pakcik ni? Kau tak nak ambil makanan. Lambat ah. Oh, sampai dah. Mika jangan pipo rumah pakcik ni. Mika jangan pipo rumah pakcik ni. Tak ada apa, pakcik. Dah ni main makan minum ketupat dengan makan ketupat. Ketupat? Gas. Nak yang ni? Yang itu pun boleh. Makanlah makan berpinggan-pinggan. Mari. Nak yang ni? Yang itu pun boleh. Semak. Ada rekod. Oh, tak ada. Lupa. Dah. Ni main makan ketupat ni. Banyak pakcik buat ni. Pakcik macam belendek, pakcik Macam basi lah. tu pakcik. Pakcik tak Masuk boleh ni. Bini Ni pakcik kena masuk pakcik tak ada bajet Aku pakcik. sikit perut lagi, malas aku. jiran bagi mana tahu. Tadi kata bini pakcik yang masak. Tahu. Bini pakcik masak rendang lah dengan Jangan buat spin air. pakcik, jangan spin. Mana dah. Cakap elok. Betul cakap elok dah ni. Tahu pakcik ni kaki spin ni. Cakap molek. Molek dah ni. Tak apa pakcik duduk sekali. Dulu sat cik ambil kursi. Pakcik ni tak ada duit ke apa? Rumah kayu, atap pakai pelepahnya. Pakcik mampu guna yang Allah bagi je. Lah, tadi kata bini kata tertenik lah apalah, tak kata duit yuk. Tu dulu. Gaji mesti banyak ya cik. Dulu. Kami sebelum ni tadi pergi rumah sebelah, 7 biji aircon kat ruang tamu saja. Kat bilik tak tahu eh. Pakcik ada aircon juga. Dekat mana? Pakcik dalam bilik Aduh. Panas je. Kami panas je cik. Ni kat luar dengan dalam sama panas. Hai, pakcik sejuk Pakcik. Masuk wifi tak? Ada. Apa dah cik? 15678. 15678. Dah ada line jo. MM. Gas. Open. Apa eh? Welcome to Mobile Legends. Masuk. Masuk. Oi, Mika main 5 game apa? seconds till the enemy reaches the battle. Bukan ada set. Ya. All troops deployed. Push. Naik lu. Push. Backup. Nak ikut Fadil. Ni duduk mana Weh ni? ni atas tawa. Sini yang depan tu. Tolong. Tawa. Sikit nak menang ah. Yang ni sekolah mana? Sekolah depan ni ah. Yang tanya cik. Yang Dia mana? tanya. Mana? Kacau. Sikit. Depan tu Weh, mana? mana? Kat mana? Aduh ni. Dekat depan ni je pakcik yang banyak tanya. Weh, kalau. Wah, menang lah. Menang lah. Kucau lah pakcik. Kenapa? Dah habis kalah. Pakcik tak kacau tangan Mika pun. Pakcik duk tanya banyak Pakcik tadi. tanya kami banyak. Nah, Mika jawab dengan mulut ke dengan tangan? Nak vokal. Aduh. Cik jangan banyak tanya. Dah weh, jom balik lah. Kita Jom balik. Pakcik Pakcik. main lembut. Buat semok. Panas.
Pakcik duit ayah nak duit ayah? Duit ayah makan tak habis lagi, minum tak habis lagi nak duit ayah. Ni pun Ketupat ke? Dah lah basi. Air masak. Mana tahu jiran yang bagi. Aduh. Pakcik tak rasa lagi. Dah lagi ambil duit ayah, duit ayah. Duit ayah. Sat, Miko tunggu sat. Nak 10,000. 10,000. Jangan tak ada langsung. Wih, ni duit ayah kita dapat berapa ni? Tak tahu lah, sila-sila duit koyak dapat, mana tahu. Wih. Aku rasa sampul lagi kosong lah. Aku rasa RM1 je. RM1 Sampai RM1 tu. Sehari pun pakcik ni rasa gaji dia RM5 sehari. Sedih sangat tu. Cepatlah pakcik weh. Sat, pakcik kira orang sat. Pakcik buka ATM kok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sat. Pakcik kira elok pakcik. Cek. Main beratur pak. Nak bagi duit ayah pak. Pakcik. Alah-alah kan. Kita nak bagi duit raya Apa kata kita buat satu trend ni? Trend apa pula dah Miko ni? Pakcik ikut lah. Tengok dulu kat situ. Pakcik duduk kat situ pakcik. Okey, pakcik duduk. Weh, Miko buat dulu aku nak main TikTok. Weh, tolong rekod ah. Boleh. Rekod. Okay, baik. Ready ya. Okay. Ready ya. 1, 2, 3. Hei, sabar. Ya, apa pula? Miko buat trend apa hari tadi? Trend apa pula? Trend Yahudi, Miko tengok baru keluar efek pintu ni. Tapih dah ni. Dah nasib baik betul. Jahat-jahat kita jangan duk ikut Yahudi. Yahudi pula. Sahih. Dah beratur biasa ambil duit ayah macam biasa. Biasa. Tak apa. Tak klik Ayo, Cik. Kawan kamu semua cium tangan raya ni, kenapa kamu tak cium tangan? Cium tangan pula. Aku berlutut? Tidak akan. Oi. Kau ajar budak zaman sekarang. Sakit pakcik aduh. Bayar pakcik. Berita apa. Kau ajar. Aduh. Pakcik ikut trend pakcik. Ikut trend. Ingat elok ah. Aduh minta maaf pakcik. Poh. Cik pun minta maaf. Pakcik, kami tak nak cash, kami nak QR. Duduk lu. Boleh terus. Sat, cik nak buka sat. Pakcik bagi form apa? Nokia. Okey dah. Aku punya TNG masuk dah. Berapa? Asia, Mika cek menyesal kemarin ni kan. Weh, Mika cek dulu aku pergi pandai hanjing kan. Okey. Bye. Cukup ah. Weh, aku dapat RM1 Serius? RM1? Weh, Afiq pun dapat apa? Weh, aku dapat RM1 10 sen ni. Weh, kita dapat apa Cuba Mika buka. Ni duit koyak Duit koyak Macam mana Apa Pakcik boleh bagi tak boleh bagi pakcik? Pakcik apa ni pakcik? Bagi kelas tak nak sikit. bagi Ni cakap. RM1 Pakcik mampu bagi yang tu je. Aduh, dia buat yang lagi pula. Yang tu je ada. Nak macam mana? Pakcik dengan duit koyak nak beli apa je? Tahu RM1 10 sen boleh beli apa zaman sekarang? Nanti beli saletik tu. Pakcik ni banyak bunyi sangat kita. Tahu? Viral. Memang tak mari dah. Memang kena batai. Itu tak elok. Tak elok viral. Malu pakcik. Pakcik bagi duit Dua raya. Aduh, jangan gitu. Tak elok. Raya ni. Kita kena buat baik. Pakcik pakai phone apa tu pakcik? Nokia. Tak ori pun pakcik. Bagi RM1. Salah. Lepas hari malas raya. Handphone ni nak buat apa? Okey, buang. Okey. Terima kasih. Pakcik ni memang. Pakcik bagi duit orang koyak tak boleh. Jangan sampai. Wahai manusia.
Marilah kita bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Terutamanya pada hari yang mulia ini. Kerana apa? Kerana ramai ada yang di antara kita tidak dapat merasai nikmat kebahagiaan di hari raya ini. Ada yang raya tanpa keluarga. Ada yang bekerja dan berkhidmat demi negara. Ada yang tidak beraya kerana tidak mampu. Lepas itu, marilah kita menjaga adab ketika menyambut perayaan. Seperti yang kita tahu, harapan nenek moyang kita yang terdahulu adalah memelihara adab dan akhlak. Bukan seperti ini. Tapi kita semua telah menghampakan mereka. Wa na'udzubillahi min zalik. Kita jadi apa ni? Kenapa? Kena kita gerah hari. Aku rasa kita kena ni lah. Okay, pakcik. Kami minta maaf, pakcik. Kami minta maaf, pakcik. Pakcik minta maaf. Maafkan. Mak Raya. Oh. Pakcik minta maaf, pakcik jadi. Pakcik minta maaf, pakcik. Buat Tak apa. Pakcik nak kena. Salah budak zaman sekarang macam tu dah. Weh, pakcik 05 lu, pakcik 05 lu. Woi, Mika lambat apa ya? Aku duduk panas enjin di kereta tadi. Tekan ambak. Sini tu. Jom. Kita nak 05. Cepat. Oh, boleh ni. Start kita. 1, 2, 3. Naik. Weh, jom. Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Adik-adik yang nak nyanyi boleh naik atas. Dengan rasa gembira. Mic banyak. Anak muda di rantauan, semuanya pulang ke desa. Ibu dan ayah keriangan bersyukur tak terkira. Bertukar senyuman dan salam, ziarah menziarahi, tutur dan kata yang sopan, saling memaafi. Suasana hari raya, walau di mana pun jua, memberikan ketenangan dan menenangkan jiwa. Kuih dan muih beraneka macam, jangan hanya dipandang ketupat rendang. Siang mati kawan tengah rasa malam ke pagi. Jangan lupakan peninggalan nenek, zaman berzaman asyik bersembang. Makcik dan makcik ada duit raya, lupa nak diberi. Bari. Okey, kami dari tingkatan 3 dan tingkatan 4 ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Okey, tolong berikan tepukan gemuruh kepada warahmatullahi wabarakatuh. peserta-peserta sketsa kita. Ya, di situ kita nampak apa dia. Kita nampak bakat-bakat terpendam pelajar-pelajar kita. Masing-masing cuba menjiwai watak yang diberikan. Bukan watak mereka tapi itu menjiwai ya. Mungkin lepas ni Syamsul Yusof ambil dia orang jadi pelakon rasanya. Tengok gaya macam tu. Okey. Untuk makluman semua, kita malam ni ada sediakan Ustaz Anis cabutan bertuah. Ya. Cabutan bertuah. Mari kita lihat. Kita tengok tangan siapa yang bertuah. Bertuah dan nama siapa yang bertuah.
Sambil-sambil tu kau boleh kumpulan kasidah untuk bersedia di atas pentas. Okey, Ustaz, kita pilih tangan azimat iaitu Tuan Pengerusi Dr. Fahmi. Pilih satu, Ustaz. Satu, Ustaz. Ustaz nak sebut nama ke nak sebut? Masya Allah. Siapa dia Ustaz Anis? Inilah dikatakan kalau dah jodoh tu memang tak ke mana. Kalau lah dah jodoh, macam tajuk Ustaz Kazim. Muhammad Hafiz bin Abdul Razak. Ya, pengetua sebelah kita. aja. Ya Allah, pengetua kita sendiri. Dijemput untuk Jemputlah. Pengetua untuk inilah mengambil hadiah cabutan mertua. Itulah kata kalau dah jodoh ni sebelah aja Ustaz ya. Okey, seterusnya kita juga minta untuk inilah orang yang berbakti kepada kampung ni iaitu Tuan Ketua Kampung Cik Zahrim. Dia nak buka ke? Dia nak buka, saya baca. Ya Allah, betul kata. Kalau dah jodoh ni tak ke mana juga. Nama yang diberi ialah Muhammad Amal bin Zulkarnain. Tuan MC sendiri. Bolehlah ambil sendiri ya Ustaz Amal. Okey, kita buat lagi 2 cabutan. Kita mengharapkan orang-orang hebat. Cikgu Abu boleh ke? Cikgu tarik satu. Boleh tu? Kalau ada. Okey, tengok nama Cikgu siapa Abu yang bertuah. harap saya dapat. InsyaAllah, kita boleh tengok. Ustaz Anis ke? Ini berpakat ni. Jangan berpakat Ustaz Anis, jangan tengok. Tolong. Nur Izzah Syatirah. Ya. Warga Puan staf Izzah, ya. kita. Dipersilakan untuk Tak ambil ada hadiah. rezeki, cikgu. Tak ada rezeki. Okey, kita akan satu lagi untuk cabutan bertuah. Siapa kita nak pilih ya? Kita dimaklumkan ada wakil daripada resort Belum ya. Royal Belum, wakil datang daripada jauh untuk datang ke jamuan raya. Encik Mujahid, wakil kepada inilah Tuan Pengerusi Encik Zainuddin mengangkat supervisor. Boleh Encik Moja untuk tarik? Boleh? Cuba tengok nama sikit. Barangkali Ustaz Abdul Wahab ada ke? Ustaz Wahab ada ke Ustaz Wahab? Ustaz Wahab. Ustaz Wahab dah selalu hilang. Ada. Ustaz Wahab. Ini qalqalah kita. Ustaz Wahab. Mana dia? Terima kasih Encik Mujahid. Jemput. Okay, selesai untuk cabutan bertuah. Untuk pusingan yang pertama kita ada lagi. InsyaAllah. Sama-sama tunggu. Sama bersabar. Okey, malam ni bukan sekadar ada persembahan saja. Kita juga ada challenge, ada cabaran. Ada cabaran yang kita bukakan kepada pelajar-pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 5, iaitu nama acaranya adalah Challenge Fitness Raya. Jadi kita dah makan banyak dah, pelajar-pelajar ni dah makan lemang, ketupat semua dah. Kita beri cabaran dekat depan ni, siapa yang boleh buat fitness ataupun cabaran untuk workout mengikut workout yang diberikan, dipersilakan yang ke depan. Yang pertama sekali, siapa yang mampu untuk membuat push up diamond lebih daripada 15 kali, sila ke depan. Sila ke atas pentas, siapa yang boleh. Kita ada hadiah, kita ada hadiah. Siapa yang mampu push up diamond lebih 15 kali. Kita nakkan keyakinan dan confident tu. Jangan lebih daripada 3 orang ya. Jangan lebih daripada 3 orang ya. Okey, sorang-sorang lah buat. Siapa dia nak mula dulu? Siapa dia? Okey. Ustaz kira. Penonton akan kira. Sama-sama kami kira. Mula daripada sorang-sorang ke nak tiga-tiga terus jalan? Okey. 3 orang saja. Minta maaf. Nasrin Naim tingkatan 5. Edri tingkatan 5, Tengku tingkatan 3. 3, ya. Tak apa, kita buat 3-3 sekali. Tengok siapa yang dapat melepasi 15 pumping diamond. Baik, kita kira sama-sama. Okey, turun.
Sedia? Pada kedudukan betul. Berikan tepukan sikit. Lutut angkat. Diamond Diamond. Pastikan betul. Okey, betul sama. Okey. 1. Sama-sama. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berikan tepukan kepada pelajar-pelajar kita yang confident ke depannya. Ada hadiah berumpua duit raya. Sama boleh? Padu juga Etri ni. Kan semput Etri? Boleh ya? Untunglah kamu dapat duit raya daripada Ustaz Amar. Sebenarnya daripada ni dah memang buat badan dah ni sebenarnya. Dalam bilik air tu dia memang push up. Terbaik, ha? Ada lagi challenge ke? Push up pula. Okey. Kita hold dulu untuk challenge fitness, kan? Semua pakai dah ready. Kita bagi untuk persembahan kompang dahulu. Di manakah pemain-pemain kompang kita? Dipersilakan untuk pemain-pemain kompang. Siapakah gerangan geng-geng pemain kompang? Adakah? Ada tak? Kalau tak ada, kita akan teruskan kepada challenge fitness. Ha? Okey, nampaknya geng kompang kita tak munculkan diri lagi. Kita teruskan. Ah, ada? Ada ke? Geng kompang ada? Oh, tak apa. Sementara tunggu geng kompang tu, kita teruskan lagi challenge fitness kita dengan lompat tali skipping berbaju raya. Siapa yang boleh? Sila ke depan. Kita akan sediakan tali skipping. Siapa yang mampu buat freestyle ataupun gaya bebas lompat tali skipping? Adakah? Siapa dia boleh? Atlet kita. Yang dah dapat tak boleh ha? Yang dah dapat tak boleh. Mentang-mentang dia tengok sampul tu ada berapa, dia nak angkat tangan lagi. Minta maaf lah ya. Siapa dia? Ada tak? Yang boleh main freestyle lompat tali skipping? Mana dia? Sebelum ni banyak yang angkat tangan. Tak ada ha? Mana? Cepat. Sila. Okey, jemput. Mari sini. Kita nak tengok confident. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya. Selamat berhari raya. Ucapanku untuk semua. Kita mengiratkan semula hubungan saudara yang terpisah. Yang jauh berkirim salam, yang dekat berkunjung-kunjungan. Maaf dipintaran Ada? diberi. Tak ada? Semoga Okey, kita teruskan dengan abang-abang skipping kita.
menunjukkan bakat ataupun gaya main lompat tali secara bebas. Boleh? Siapa yang rasa boleh, silakan. Kita tengok bebas. Kita buat dalam hampir seminit. Okey, dipersilakan. Atas. Bawah orang tak nampak. Atas lah. Baru confident. Kita nak test tengok siapa yang confident ni. Okey, kita beri masa dalam seminit boleh ya? Seminit ke 2 minit? Seminit lah. Ambil jarak-jarak sikit. Takut lagi berbelit lagi Naya. Okey, sabarlah. Anda kata mula baru mula lah. Okey, sedia lah. Okey. Sedia, mula. Berikan tepukan sikit kepada pelompat tali skipping kita. Bukan senang ya nak lompat tali skipping ni. Okey. Tahniah kepada abang-abang akhi-akhi yang berjaya untuk lompat tali skipping. Tak puas lagi ke? Okey ya? Okey. Ada lagi? Nak buat lagi? Okey. Oh, ada sekali lagi? Okey, sila. Nampaknya dia orang tak habis tenaga lagi ya. Dengan berlakon, dengan silatnya, dengan apanya. Okey. Okey, kalau tidak, masa tidak cukup dengan tenaga korang ya. Tenaga korang mungkin takkan habis. Mungkin sampai pukul 1-2 pagi korang akan skipping kat atas ni. Tahniah. Okey, berikan tepukan dekat sekali lagi kat abang-abang yang boleh skipping kat depan ni. Ada form 5, form 3, form 4. Okey, mari ambil hadiah dulu. Sebab kita bagi hadiah bukan atas sebab sekadar hebat untuk fitness. Tapi confident dengan yakin berani ke depan tu. Tu yang kita nak tu. Okey, dipersilakan. Mari, sila jemput. Afiq, Firas, Zarif. Okey, cepat, dia raya. Tahniah. Mantap ketua pelajar kita. Okey, ni ketua pelajar kita ha. Steady untuk abang ketua pelajar kita. Tahniah. Okey. Baik. Geng kompang kita ready dah kah? Tak ada. Tak ada ah. Tak apa, kita teruskan dengan acara kasidah kita. Boleh? Kita menjemput. Baik, untuk kumpulan kasidah boleh naik ke pentas, tapi ambil bahagian di sebelah kanan ni, kanan pengerusi ni. Okey, untuk tetamu sambil-sambil menunggu tu boleh ambil ruang untuk bergambar ke. Sebab tadi kita ambil kawasan tu untuk susah sikit. Jadi kita tarik geng kasidah ni sambil-sambil menikmati dengan alunan kasidah. Boleh, kalau nak bergambar dekat atas tu ke boleh, bebas. Ya, dipersilakan. boleh bergambar. Tak ada masalah. Ya, ibu bapa, anak-anak, boleh. Kumpulan kasidah boleh ambil bahagian. Sambil-sambil tu ada cabutan petuah saat ni. Sambil-sambil tu boleh. Ya, kita ada cabutan petuah untuk pelajar pula. Tadi untuk guru. Sekarang untuk pelajar pula. Kita minta Haji Bahrom kita lah untuk tengok siapa yang bertuah. Muhammad Alif Iqbal bin Muhammad Fakarul. Okey, mana? Muhammad Alif Iqbal bin Muhammad Fakarul Razi. Mana? Cepat, siapa dia? Muhammad Alif Iqbal bin Muhammad Fakrul Razi. Di manakah anda untuk mengambil hadiah? Muhammad Alif Iqbal. Siapa dia? Cepat. Okey, ambil hadiah kat Ustaz Nis. Ustaz Nis. Hadiah untuk cabutan bertuah. Okey, tahniah. Seterusnya ketua kampung kita Cik Zaharim minta
untuk cabut, tengok nama siapa yang bertuah pelajar kita. Cik Zarim, saya minta tolong cabut, tengok siapa yang bertuah. Tolong sebutkan nama. Muhammad Atitullah bin Wan Muhammad Mustaqim. Okey, anak Ustaz Mustaqim kita. Di mana anak Ustaz Mustaqim kita? Wan Muhammad Atiqullah bin Wan Muhammad Mustaqim. Sila ke depan untuk ambil hadiah cabutan bertuah dekat Ustaz Anis. Di manakah? Di mana? Tanya. Last kita nak minta anak dia Ustaz Fahmi kita, Fathi, untuk cabutan bertuah. Boleh kah? Okey, tolong cabut, tengok siapa nama siapa yang naik. Okey, sekali lagi pengumuman. Siapa yang nak bergambar dekat booth boleh naik dekat di atas pentas. Boleh je naik, dipersilakan untuk ambil gambar. Okey, kita tengok nama siapa? Muhammad Azim bin Muhammad Faizal. Anak JPM kita. Di manakah Muhammad Azim bin Muhammad Faizal? Dipersilakan untuk ambil hadiah anda. Okey, dipersilakan. Okey. Masa sementara mereka masih standby untuk kasidah, kita minta Ustaz Hafiz kita untuk cabutlah nama bertuah. Kita minta pengetua kita untuk cabut nama bertuah pelajar. Siapakah dia? Ya, gaul-gaul dulu. Tengok siapa dia kah yang bertuah untuk mendapat hadiah. Siapa dia Ustaz Hafiz? Adri Zafrin Haziq bin Muhammad Kamarul Basri. Adri Zafrin Haziq bin Muhammad Kamarul Basri. Adri. Okey, tahniah Adri. Sila ambil hadiah dekat Ustaz Anis. Okey. Asyik pelajar je Ustaz Anis. Guru pula apa? Guru tadi berapa orang dah? Okey, kita tengok guru pula. Guru pula ataupun dengan warga staf. Siapa dia pula yang bertuah? Kita minta siapa dia lagi belum cabut? Allahumma salli ala sayyidina. Ustaz Anis, minta Ustaz Anis cabut boleh Ustaz Anis? Boleh kah? Tengok nama Ustaz Anis naik. Siapakah dia? Nur Aina Aliani. Aina Aliani siapa? Siapakah Aina Eliani? Ha? Oh, tak ada. Okey, sekali lagi, cabutan sekali lagi seterusnya. Tiada. Tak ada lagi. Tak ada lagi. Oi, banyak yang tak ada ni. Ustaz Ammar apa? Amiruddin bin Muhammad. Amiruddin. Okey, tuan-tuan semua yang ada dalam live saya ni, lepas ni kita ada kasidah, sambil-sambil tu cabutan bertuah. Yang mana ada dalam live saya, cuba say hi sikit. Cuba say hi. Cuba like banyak-banyak sikit. Come on kita nak tengok. Tolong like. Saya nak tengok berapa ramai ada. Acap hi. Azvirgo hi. Come on. Cuba hi sikit. Siapa yang ada dalam ni? Hi. Najwa Zulkifli hi. Depan ni kita ada kasidah sementara persiapan kat depan. Azvirgo sama Hari Raya Abang. Sama Hari Raya. Okey, sementara persiapan untuk kasidah. Hai. Rindu Abam, rindu. Salam, waalaikumsalam.
115 orang cuba say hi. Come on. Lepas ni kita nak tengok kasidah. Say hi dan juga sambil tu tekan like. Come on guys. Malam ni kita berada di Mahat Tafiz Pondok Air Jernih Azmah. Hai. Dekat mana ni? Mahat Tafiz Pondok Air Jernih Gerik Perak. Haja Az-Zahra. Hai. Curahkan bakti. Ita, terima kasih yang like. Ada lagi yang mana nak say hi? Come on. Lepas ni kita akan tengok kasidah untuk acara yang terakhir. Ita, hai. Fatimah. Ya good. Hai. Danish Haikal, terima kasih follow. 123 orang, 123. Yang belum follow boleh follow saya dulu. Malam ni kita ada kasidah, besok kita ada jamuan raya. Hari Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat kita ada 4 hari ni jamuan raya. Hari Khamis masuk live saya, kita tengok Darul Aman Basker. Hari Khamis pukul 2 petang. Darul Aman Basker akan saya panggil turun kat Gerik ni untuk jamuan raya. Denny Jaika, terima kasih. Nak tengok YB boleh tak? YB mana nak tengok tu? Mana ada YB tadi? Dia tak tahu duduk kat mana ni. Tadi ada? Kalau boleh bagi dah peluang kepada ibu bapa, ajak ibu bapa. Okey, saya nak check mic dulu. Kita tengok depan balik nah. Ada. Tadi dia ada. Lepas tu pergi mana tak tahu. Sana. Ya. Ibu bapa, ayah-ayah. Ya. Boleh dipersilakan untuk bergambar dekat bus di atas pentas. Okay, saya nak cabutlah nama. Untuk cabutan petuah pelajar. Kita tengok siapa dia. Al-Izani. Hey. 1, 2, 1. Izani. Di manakah Noval Izani? Mana? Sila. Ya. Test mic. Tuan ambil dia. Bisyurah, ya Allah. Hey. 1. Okey. Kali ni kita nak minta pergi random ke meja-meja parent, nak minta ibu ayah yang tolong cabut kan. Ya? Kita nak minta meja yang pertama di mata saya. Di hadapan ni lah untuk cabut nama siapa yang keluar, nama guru-guru di tahfiz ataupun staf. Muhammad Faiz bin Zulkifli. Ustaz Faiz kita. Mana Ustaz Faiz kita? Sengih-sengih kat belakang tu, minta tolong ke depan Ustaz Faiz untuk ambil hadiah cabutan betul. Kasih banyak bang. Ustaz Faiz kita, untuk ambil hadiah. Ambil hadiah dekat Ustaz Anis kita. Terusnya ke meja sebelah pula. Minta tolong wakil Ustaz Iman. Ustaz Iman bekas guru mahat kita ada di sini. Kita minta dia tolong cabut lah. Dia menyorok pula. Allah, patutnya dia jadi DJ. Ni kita pula. Okey, sila Ustaz Iman. Tengok. Muhammad Nur Iman bin Muhammad Fizuddin. Ya ke? Tak, bukan lah. Siapa ni? Tu Husna, rasa macam kenal tu Husna. Pakai spek. Hey, 1, 2, 1. Bangun. Gak. Hei. Dua dia. Cukup satu je. Okey, baik. Dua tak boleh. Tak ada saja. Saja. Okey, terima kasih Ustaz Iman. Boleh ambil hadiah dekat Ustaz Anis kita. Hafizatul Husna kita. Tak Ustaz Iman. Hey, test 1, 2. Untuk guru kita minta ke meja belakang ni. Bolehkah Kak nak minta tolong cabut nama guru ataupun staf yang ada? Tengok siapa yang bertuah. Dengan kasidah ini maka berakhirlah, iaitu masa begitu pantas dengan berakhirnya majlis
sambutan Hari Raya Aidilfitri MTKQ. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jari disusun, maaf dipinta. Pihak majlis lagi ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada semua tetamu kehormat yang berhormat, yang berbahagia, para ibu bapa, guru-guru, staf, para pelajar, alumni dan semua yang hadir memeriahkan majlis pada malam ini. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada semua ahli jawatan kuasa, pelaksana yang telah bertungkus lumus menjayakan majlis ini, serta kepada semua penyumbang potluck. Jasa dan budi baik tuan-tuan dan puan-puan amatlah kami hargai. Maka dengan itu sambil-sambil berakhirnya majlis kita ni, kumpulan kasidah boleh mengalunkan kasidah. Jangan lupa sebelum kita start ni sebenarnya ada hadiah pakaian yang paling cantik. Pakaian yang paling cantik untuk hari ini. Dan juri pun telah membuat keputusan. Bagi wanita, juri memberi nama adalah Hafizatul Husna. Dipersilakan Cik Hafizatul Husna untuk mengambil hadiah pakaian paling cantik. Ya, hadiah tu. Okay, Cik Hafizatul Husna. Sila. Ini adalah penilaian juri ya. Ya, keputusan daripada juri, bukan daripada MC ya, bukan daripada pengacara. Okey, untuk tetamu-tetamu lain, kalau ada hajat untuk bergambar, pelajar-pelajar bagilah ruangan kepada ibu bapa beserta ahli keluarga. Tidak lupa juga keputusan juri kita Ustaz Anis. Ya. Bagi lelaki pun ada. Ada juga. Tapi Siapakah? bukannya daripada orang lain Ustaz ni. Siapa? Tahu daripada siapa? Siapa? Menyebut saudara ana, sahabat ana, Ustaz Hanis bin Alyas. Dipersilakan pakaian paling cantik untuk hari ini. Silap saya tak pakai pakaian Arab tadi. Kalau tidak, tadi saya pakai hang tuah tadi. Okey, tahniah Ustaz Anis. Okey, tanpa membuang masa lagi kita menjemput saudara-saudara geng alumni kita untuk teruskan kepada kasidah. Dipersilakan. Allah. Check. Allah. Hey. Allah. Ustaz Loman kita, cepat Ustaz Loman. Ustaz Loman duk sibuk apa lagi? Ustaz Loman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu sallam alaihi. Ya Imam Rusli ya sanadi anta babullahi mu'tamadi. Ya Imam Rusli ya sanadi anta babullahi mu'tamadi. Fabidunyaya wa akhirati ya Rasulallahi khudh biyadi. Fabidunyaya wa akhirati ya Rasulallahi khudh biyadi. Ya Imam Rusli ya sanadi anta babullahi mu'tamadi. Ya Imam Rusli ya sanadi anta babullahi mu'tamadi. Fabidunyaya wa akhirati ya Rasulallahi khudh biyadi. Fabidunyaya wa akhirati ya Rasulallahi khudh biyadi. Ya Imam Rusli ya sanadi anta babullahi mu'tamadi. Ya Imam Rusli ya sanadi
يا رسول الله خذ بيدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي قسم بالنجم حين هوى ما المعافى وسقيم وسوى قسم بالنجم حين هوى ما المعافى وسقيم وسوى فاخلع الكونين عنك سوى حب جميل فاخلع الكونين عنك سوى حب مولى العرب والعجم يا إمام الحسن السندي أنت باب الله معتمدي يا إمام الحسن السندي أنت باب الله ففي دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي ففي دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي سيد السادات من مضر غوث أهل البدو والحضر سيد السادات من مضر غوث أهل البدو والحضر صاحب الآيات والسور منبع الأحكام والحكم صاحب الآيات والسور منبع الأحكام والحكم يا إمام الحسن السندي أنت باب الله معتمدي يا إمام الحسن السندي أنت باب الله معتمدي ففي دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي ففي دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا خير من فوق الثرى أثرى طاهر الأخلاق وشيم خير من فوق الثرى أثرى طاهر الأخلاق وشيم يا إمام الحسن السندي أنت باب الله معتمد الحسن السندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي يا رسول الله خذ بيدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا
ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله خص بسبع المثاني وحوى لطف المعاني خص بسبع المثاني وحوى لطف المعاني ما له في الخلق ثاني وعليه أنزل الله ما له في الخلق ثاني وعليه أنزل الله ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله لأجله شاق القمر من مكة لما ظهر لأجله شاق القمر وافتخرت آل مضى فيه على كل أنام وافتخرت آل مضى فيه على كل أنام ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه
النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل ولا ظل له بل كان نورا وتنال الشمس منه والبدورا ولا ظل له بل كان نورا وتنال الشمس منه والبدورا ولم يكن الهدى لولا نورا ولم يكن الهدى لولا نورا ولم يكن الهدى لولا نورا وكل الكون أنام بنور الله قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua salat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpul dengan orang soleh. Yang keempat berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga mesti Allah mencukupi. Allahumma salli wa sallim ala
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه. Yes. Minta Ustaz